Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. Guys, hari ni Umi nak buat nasi goreng macam dekat Kuala Tahan yang kita beli hari tu. So Umi nak balik tiru resepi dia. So mula-mula Umi nak gambar ni buat telur dadah, kita iri campur dengan nasi. Kita buat telur dadah dulu. Okey. Telur dadah yang ini kita dah pecahkan berapa biji ni? 2 biji. 2 biji. Okey, kita panaskan dulu minyak tu. Kita bagi minyak tu rata macam tu. Lepas tu lenggang-lenggang dah. Lepas tu kita surah macam tu. Wow. Telur dadah. Okey. Oh, kena buat macam tu. Macam telur bungkus ke? Telur bungkus. Kalau nak buat nasi telur bungkus pun buat telur bungkus gini. Bila goreng nasi sudah siap nasi, apa nasi goreng sini, tutup jadi nasi goreng telur bungkus. Macam ni lah cara dia buat. Okey. Okey, sementara telur ni kita nak hiris nanti. Ini bahan-bahan nak buat nasi goreng. Ayam potong-potong, kubis, carrot, cili hijau, lepas tu cili solok lada, bawang merah, bawang putih, kicap sotong. Kicap sotong. Okey. So jom. Dia tak melekat pun dia kuali. Kita nak ni lah. Kita akan balikkan, lepas tu kita akan potong lah. Kita nak tabur atas nasi goreng tu lah. Jadi macam lempeng ni. Lepas ni kita tabur lah Pak Ayah. Okay, kita letak dulu situ. Ayah kita potong. Nipis. Sekarang kita nak tumis bawang. Masukkan minyak sikit. Sikit aja minyak, jangan banyak pasal nanti minyak nasi goreng kita tak sedap makan. Nanti lu tak panas lagi. Panas tu. Panas. Kita tumis bawang. Bawang putih. Oh, api tak buka tu. Baru buka api. Pasal kau panas sangat. Okey, kita tumis bawang putih dulu. Bawang putih dah agak lah, kalau ulang besar agak 4 ulang je. Ni dalam 4 ulah macam tu lah. Tapi besar. 4 ulah besar bawang putih. Lepas tu kita masukkan bawang merah ni ulah je, sebiji je. Bawang merah. Masukkan bawang merah. Alright. Tumis lagi. Bubur ayam. Bubur ayam. Wow. Nak ayam lembut tu tak payah garing ayam tu. Kita yang agak masuk je. Kita pun itu lalu. Tadi tak pulang kita nak masak nasi goreng. Ayam tu tak payah garing-garing sangat. Okey. Kita anggap masuk je. Dia kering air. Pasal dia akan masuk dengan nasi kita goreng. Lepas tu bubuh semua tu. Semua bahan-bahan lain kita letak. Lepas tu kita kacau guys. Astaga, jatuh. Kacau. Lepas tu kita bubur nasi. Buburlah nasi. Ni tak payah bubur kicap ke apa? Kicap ni dia tak bubur.
Oh, dia macam nasi goreng kampung lah. Bubur nasi kacau. Balik. Ha. So right, kuali kalau boleh pakai kuali yang ada pemegang tu. Ha. Ada tanya tu. Mana ada dah? Ada tu. Kalau tu boleh makan. Oh. Lepas tu bubur. Ha, bubur kicap sotong. Bagi dia masin sikit. Cukup lah. Ha. Ada muat. Cukup rasa. Bubur sikit tabur-tabur. Lepas tu kita bubur Ajinomoto. Astaga, bergerak-gerak ni. Tak boleh lah bergerak-gerak, nanti jatuh. Bubur Ajinomoto. Lepas tu kita kacau. Kau bubur garam lah. Bubur garam sikit je garam. Okay. Kita tunggu masing tu. Kita tabur je. Tabur sikit je garam. Okay. Okay. Lepas tu kita kacau-kacau siap tak? Kacau guys. Dia paling Simple dan mimple. Oh, kalau boleh ambil kerak-kerak dia kat bawah tu, jadi guys. Kelate ni yang beri yang kertas. Tak boleh lah. Beri kelate. Tambah gula sikit je. Alright. Baik ha? Lepas tu kita kacau-kacau siap ya guys. Okay guys. Nasi goreng kuala tahan kita dah siap dah. Simple je guys. Baru minit, baru 4 minit ke? Lebih kurang lah 4 minit. Okay. Semoga korang mencuba resepi terbaru. Nasi goreng cili api je. Nasi goreng cili padi. Kuala tahan. Okay, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye. Oh, siap guys. Tutup api. Nasi goreng cili padi kuala tahan. Okay ni. Ni kita nak potong telur ni. Konten aku. Nampak? Potong telur. Pakai pisau ni guys. Pisau IKEA ni tajam gila guys. RM40 satu ni. RM40 satu pisau IKEA yang beli hari tu. Oh, tak review lagi pisau ni. Nantilah saya review. Tapi berbaloi. Lepas tu telur ni kita tabur lah atas nasi goreng kita. Nasi goreng. Cara hiasan dia. Okay. Kita bubur dalam pinggan. Okay. Ni boleh bawa bekal ni pergi kerja ni sekejap lagi. Ni guys, nasi goreng kuala tahan. Lepas tu kita tabur bawang goreng. Tabur bawang goreng. Okay. Lepas tu kita akan tabur. Kita akan letak telur atas ni. Dan siaplah. Dah. Macam buat timun. Ada buah timun lah. Ramai. Ni hiasan je lah guys. Buah timun comel ni. Baby. Timun baby. Best kau makan. Krok-krok.
Kita potong. Okay. Tak buah timun. Okay, dah siap lah guys. Nasi goreng kuala tahan. Nasi goreng cili padi kuala tahan. Alright. Beres.